Apa hukum menolak ahli sunnah wal jamaah tidak mahu ikut? Hanya nak pegang Quran dan sunnah saja. Boleh. Ada syaratnya. Tak mau ikut ulama. Nak ikut Quran dan hadis saja. Boleh. Apa syaratnya? Kena duduk di zaman Nabi. Ketika Nabi masih hidup. Boleh tak? Boleh diundur balik masa? Tak boleh tak? Faham? Bila tak boleh dah duduk di zaman Nabi, wajib kena ikut ulama. Tak ikut, sesat, masuk neraka. Kenapa? Kerana mereka yang tahu betul salahnya Quran dan hadis. Okey? Sebab tu kita nak tengok penafsiran ayat Quran, kita tafsir sendiri ke tengok kitab tafsir? Tengok kitab tafsir. Tengok Ibnu Katsir. Tengok Tabari. Tengok Qurtubi. Itu maksudnya kita mengikut pandangan ulama. Faham tak lagi? Kita nak tahu tentang hukum wajib tidak, masalah taklid talak, ada masalah sah atau nikah, masalah jual beli bagaimana. Kita kena tengok daripada pandangan ulama. Kerana mereka lebih faham arti hadis. Kita nak tahu suatu hadis itu betul atau tidak, kita kena tengok kitab yang sudah ditasahih oleh ulama. Namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Abu Daud, ada Tirmizi. Kita tak boleh kita sendiri nak tolak kitab Tirmizi, nak tolak Abu Daud. Kenapa? Kerana Abu Daud ulama. Aku tak mau ikut. Aku nak dengar sendiri dengan Nabi. Tahu dah ni ada Sahih Bukhari. Tak nak. Kerana Bukhari ulama. Maka kalau tak nak ikut ulama, jangan tengok kitab Bukhari Muslim. Kerana mereka ulama. Faham lagi? Dah boleh tak? Mu sendiri dengar daripada Nabi. Mu nak jumpa Nabi, YP mu tak mau jumpa mu. Jadi jangan buat gila. Soalan seterusnya. Saya tinggal dan kerja di Terengganu, kampung saya di Jetih. Isteri saya di Pahang. Soalan saya, bolehkah saya jamak qasar jika saya berada di Besut, niat nak atau bini balik ke Pahang. Tapi saya berhenti di rumah saya di Terengganu dan bermalam satu hari. Dan keesokan barulah sambung perjalanan ke Pahang. Baik. Kalau mu duduk di Terengganu, cuma nak atau bini balik sehari ke Jertih, boleh jamak qasar. Kerana apa? Jertih sudah lebih dari 85 kilo. Faham? Jadi balik ke Jertih, duduk rumah mertua satu hari, jamak qasar. Esok perjalanan balik, on the way, di Sungai Tong orang azan Zuhur, boleh jamak qasar. Singgah pula sehari balik di Kuala Terengganu, tak boleh lagi jamak qasar, kan masuk ke mukim tempat tinggal. Lepas tu keluar pula ke Pahang untuk jamak qasar, boleh, tak ada masalah. Faham lagi? Kerana Pahang dengan Terengganu sudah dikira musafir. Okey?